Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi qadarihi qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Biasa wala ta'asar bertemu berkhair ya karim. Pertama-tama dan buat selama-lamanya kita mengucapkan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia sebelah kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Malam ini kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita perolehi malam ini dapat membuka dalam kehidupan kita seharian. Dan apa sahaja yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbentuk pahala, ganjaran, ketinggian, kedudukan akan kita dapat merasainya apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala di alam akhirat sana. Berhubung dengan pengajian kita yang kita membicarakan ataupun kita bijak tentang masalah yang berlaku sekarang ini. Masalah di mana setengah-setengah orang akan mengkafirkan satu golongan. Setengah orang dia memuji golongan. Golongan mana ni yang kita nak bicara? Golongan yang telah berlaku peperangan sekarang ini, iaitu Iran, yang masyhur dikenal sebagai negeri ataupun negara Syiah, berpegang dengan pahaman Syiah. Dan di mana kita telah huraikan sikit sebanyak minggu lepas bicara tentang siapakah yang dikatakan Syiah Ismailiyah, Syiah Zaidiyah, Syiah Rafidah dan Syiah Isna Asyara. Jadi bila mana kita tak memahami ataupun kita tak mendalami golongan ni tadi, maka kita akan pukul rata. Setengah-setengah pada kita ni orang panggil ekstrim, pukul rata. Nampak kata pahaman dia tak suka dengan kita kata dia ni tak betul, dia ni Syiah, dia ni kafir, dia ni salah. Padahal dalam situ dia ada golongan, satu golongan yang mana mereka ni serupa dengan kita. Perbezaan dia hanya mungkin dengan berpakaian. Akidah mereka pun serupa dengan kita, tidak ada perbezaan. Tapi selain daripada itu, maka dia telah menyeleweng, ekstrim, melampau dari segi pemahaman. Serupalah kita di hari ini kalau kita kata kita duduk dalam ahli sunnah wal jamaah. Dalam ahli sunnah wal jamaah ni pakak-pakak mengaku belaka. Orang yang berpahaman dengan pahaman ilmu tua pun mengatakan mereka ahli sunnah wal jamaah. Mereka-mereka yang berpahaman ilmu muda yang dikatakan sebagai salafi wahabi pun dia kata dia ahli sunnah wal jamaah. Kalau yang dikatakan Ahmadi dan sebagainya, banyak golongan mengaku kata ahli sunnah wal jamaah. Tapi dalam tu ada juga yang katakan sebagai pahaman yang melampau, yang berdoa, yang menyeleweng, yang ekstrim. Maka yang mana yang kita dapat memahami benda ni? Tak boleh tidak dengan memahami ataupun mempelajari sejarah. Kerana sejarah dia tak biasa bohong, dia tak biasa menipu. Kerana sejarah ni dia ada catatan. Daripada mulut ke mulut, daripada surat ke surat, maka orang dapat mengetahui satu-satu sejarah. Apa-apa sejarah sekalipun dari segi ilmiah, ilmu pengetahuan, dari segi keturunan, nasab, pemahaman, maka semua ni akan kita dapat menjaga diri kita dengan kita mempelajari sejarah. Jadi sejarah ni nak tipu tak boleh. Kan sekarang ni sejarah ni telah dikitabkan, dibukukan, maka orang boleh rujuk. Apabila sejarah ni tadi kita rujuk kepada pemahaman ataupun nakalan
daripada buku-buku, kitab-kitab daripada orang-orang Kristian, orang Inggeris, maka dia telah menyelewengkan kita punya pemahaman. Dia kata kita ni orang Islam ni orang yang baik ni, yang tak sempurna, yang bodoh, yang tak tipu dan sebagainya. Dia menyalahkan dari segi sejarah juga. Tapi bila kita berpegang dengan kitab-kitab sejarah yang datangnya daripada orang-orang yang berpengetahuan dalam bentuk agama kita sendiri, agama Islam, maka dia nakal ataupun dia catatkan ilmu yang sebenar, pemahaman yang sebenar, sejarah yang betul. Maka di situ kita dapat faham lah, sama ada kita nak dapat faham yang sebenar bila kita faham ataupun kita mempelajari, merujuk kepada kitab-kitab, buku-buku, karangan daripada ulama-ulama sejarah, maka kita akan dapatlah yang sebenar. Adapun kalau kita rujuk kepada buku-buku kitab-kitab daripada puak-puak Inggeris, orang-orang Inggeris ni tadi, maka dia telah menyelewengkan kita punya pemahaman. Sampai mereka mengatakan kita orang Melayu ni orang yang mundur, orang yang pakai cawak. Asal dulunya tanah Melayu ni tadi, Nusantara ni, orang Melayu pakai cawak. Sejarah mereka nakalkan daripada kitab-kitab buku mereka. Jadi bila kita faham sejarah daripada ulama-ulama Islam kita sendiri, maka kita akan dapat yang sebenar. Daripada kita membicarakan tentang Syiah ni tadi, maka kita akan dapat dalam 4 gulungan fahaman Syiah ni, ada satu gulungan saja yang menyerupai dengan fahaman ataupun ajaran Islam kita ni tadi, iaitu Syiah Zaidiyah. Syiah Rafidah, Syiah Isna Asyarah, Syiah Ismailiyah, maka ketiga-tiga ni tadi telah menyeleweng daripada fahaman yang sebenar. Fahaman yang mana mereka ni tadi mengutuk para sahabat, mengkafirkan para sahabat, sehingga kan isteri Nabi SAW sendiri pun mereka kata ahli nar. Aisyah finnar, Aisyah isteri Nabi masuk neraka. Bagaimanakah pemahaman ni boleh berpunca? Yang mana kita telah cerita sedikit. Fahaman ni datangnya daripada fahaman yang hulu, yang melampau. Asalnya daripada tahun 1501 dalam hijrah. Bermulanya daripada fahaman yang mana fahaman ni tadi ambil daripada seorang budak yang mana dia punya ayah dia tadi berpahaman fahaman Syiah, tetapi dia condong ataupun cenderung kepada sufi dalam masalah mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia telah membawa fahaman ni tadi dalam kalangan gulungan sufi dia. Kemudiannya nama dia tadi iaitu Syekh Khaidar. Syekh Khaidar. Kalau kita tengok di hari ni, kalau dalam Facebook ke dalam YouTube ke, Khaidar. Buat dia nyanyi tu. Dalam masalah nak memperjuangkan sesuatu, maka dia telah sebut nama Khaidar. Ni siapa ni Khaidar? Khaidar ni lah puncanya awal daripada pemahaman yang mana dia ni tadi berpahaman Syiah. Dia mengaku kata dia bawa pahaman Syiah yang mana Syiah yang betul, tapi condong kepada Isna Asyarah, iaitu Syiah yang bukan kepada 12 tu imam, yang mana yang terakhir, yang ke-12 ni tadi hilang, masuk dalam gua, hilang. Dia akan keluar di akhir zaman dan dialah yang akan mengaku sebagai Imam Mahdi. Ini orang panggil Isna Asyarah. Isna Asyarah ni dia melaknat juga sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi kemudiannya yang tadinya Rafidah yang melampau juga, yang kita tengok di hari ni, yang pukul tubuh 10 Muharram, 9 Muharram dia akan katok tubuh dengan besi, dengan pisau sampai berdarah-berdarah, ambil bajak, ambil pedang, katok-katok di kepala, darah-darah.
Budak-budak pun dia suruh dia katak dan sebagainya. Dia kata untuk merasai bagaimana penderitaan Hussein mati di Karbala. Hasil daripada pembunuhan Zaid. Jadi kemudiannya Ismailiyah pecah daripada hulu, daripada pahaman daripada Khaydar ini tadi. Di mana kita akan dapat memahami bagaimana belakang ni yang mana Syiah bermulanya di Iran dan Iraq. Apabila kita faham kata Khaydar ni tadi seorang yang mana dia berpahaman Syiah, asalnya Iran ni dia daripada zaman Nabi SAW. Orang-orang di Iran dia tak ada beragama seperti agama Islam yang pecah sampai jadi Syiah ni, tak ada. Jadi Syiah ni baru tak? Syiah baru. Syiah ni orang panggil ajaran baru. Supalah juga dalam pahaman Salafi Wahabi, dia baru tak? Baru. Baru di belakang ni baru ada. Dulu zaman Nabi tak ada. Tapi dia mengaku saja pahaman sebagai pahaman daripada sanad sampai kepada Nabi SAW. Kemudian katanya apabila zaman daripada Nabi SAW dalam 150 tahun 150 Hijrah, maka sahabat-sahabat telah sampai kepada Iran. Dia menyebarkan agama Islam di Iran. Bila Pak Arab mari di Iran ni, Iran Parsi, orang Parsi, bahasa dia Parsi, dia orang Parsi dia Iran. Maka dalam 150 Hijrah tu tadi, maka orang-orang Iran telah memeluk agama Islam. Bila meluk agama Islam, maka apa yang ada di situ iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah dah. Sebab sahabat bawa mari agama yang sebenar Ahli Sunnah wal Jamaah, maka berkembanglah di Iran ni agama Ahli Sunnah wal Jamaah, fahamnya dia. Tapi dalam masa yang panjang, maka pemahaman daripada yang kita kata Abdullah bin Sabah ni tadi, daripada Madinah, daripada Mekah, daripada tanah-tanah Hijaz ni tadi telah beransur pergi sampai kepada Iran. Pahaman ni tadi, maka ada sekelompok daripada orang yang ada di Iran ni tadi telah ikut pahaman ni. Kalau 100%, maka 5% saja yang ada di Iran orang duk pergi dengan pahaman Abdullah bin Sabah ni tadi, pergi kepada agama yang memahami dia bahawa kata tak boleh tidak orang yang kena jadi khalifah selepas daripada kematian Nabi SAW iaitu Ali radhiyallahu anhu. Yang lain tak layak dan tak boleh nak jadi khalifah selepas pada kewafatan Nabi SAW. Maka pahaman ni telah berkembang di Iran, hanya 50% saja yang ada di Iran. Lama masa, kemudiannya sampai kepada 1501. 1501, maka pecahlah di Iran satu pahaman yang memaksakan kepada semua rakyat dia untuk berpegang kepada pahaman Syiah. Walaupun kita faham saat ni dia ada pemahaman dalam 4 golongan, Syiah Rafidah, Ismailiyah, Isna Asyara dan Zaidiyah. Maka di sini kita faham kata Az-Zaidiyah sajalah yang betul, yang dikatakan menyerupai. Walaupun kita nampak dia ni Syiah juga, tapi dia mirip-mirip menyerupai dengan kita. Adapun yang lainnya, maka dia ulu, orang panggil melampau, berdoa, sokong kepada Ali, sokong kepada Hasan, Husain dan kepada keturunan Nabi SAW ni, sampai berdoa, sampai mereka menjadikan ataupun mendewakan kepada keturunan ni tadi. Kalau kita kata orang Kristian, orang Nasara, dia menjadikan Allah Ta'ala ni dia ada isteri iaitu Maria, dia ada anak iaitu Isa. Gitu. Jadi orang panggil berdoa sampai Isa ni manusia biasa, tapi mereka menyanjung, mengakid tinggi sampai mendewa-dewakan, sampai kepada peringkat mereka mengaku kata Isa ni adalah Tuhan yang berupa manusia yang ada di permukaan bumi ni tadi. Maka dia telah naik ke langit juga, tapi satu hari dia juga akan turun.
Jadi orang Nasara dia juga menunggu ataupun menanti kedatangan Isa kali yang kedua. Tapi dia tak faham kata Isa ni tadi dia beragama Islam, beragama tauhid Islam seperti nabi-nabi yang lain, tapi dia memeranggap bahawa kata Isa inilah bawa fahaman agama yang dikatakan agama Kristian sekarang ni. Jadi bila Syekh Haidar ni tadi telah bawa dia punya golongan orang-orang yang mengikut dia ni tadi, kebanyakannya daripada Turki, orang-orang Turki datang kepada Iran memahami pahaman yang dibawa mari oleh Syekh Haidar ni tadi, maka dia telah ajar sampai kepada hulu, sampai kepada dia meninggikan diri dia dan dengan bawa mari bukti-bukti daripada pahaman yang salah ni tadi, sampai orang-orang pengikut dia mendewakan dia, mengagungkan dia, sampai nampak peringkatnya serupa dengan Haidar ni tadi. Dia jadi sebagai orang yang dihantar oleh Allah SWT di atas permukaan bumi ni tadi. Kemudiannya apabila sampai kepada peringkat tu, maka dia telah mempunyai anak seorang, nama dia Ismail. Jadi Ismail ni tadi dia dapat gelaran Shah Ismail. Sebelum daripada dapat Shah Ismail ni tadi, dia ni bila bapa dia mati, Haidar mati, maka orang-orang yang ada pengikut, menjadikan pengikut kepada Haidar, Syekh Haidar ni tadi, maka ramai dah ratus-ratus ribu lah di Iran tu, dah mula berkembang di dalam Iran ni tadi. Bila berkembang di Iran, maka orang-orang ni fanatik, orang panggil berdoa hulu kepada sanjung kepada pemimpin. Sudah sanjung kepada pemimpin, dan akhirnya maka mereka ni tadi telah ambil ganti kepada Haidar, iaitu anak dia. Bila anak dia ni tadi mengganti, anak dia umur berapa? 15 tahun. Tapi orang dulu 15 tahun dia cerdik dah, dia pandai dah. Tengok Nabi SAW isteri dengan Aisyah umur 7 tahun, ketiduran dengan Aisyah radhiyallahu anha 9 tahun. Tapi budak umur 7 tahun nikah boleh zaman dulu dia tak serupa kita. Orang dulu dia 7 tahun tu dia pandai hidup diri dah. Adapun kita budak umur 7 tahun maka tak tahu apa lagi, tak pandai apa lagi. Sekarang ni pandai main terosak lain semua tak pandai. Lepas tu budak dulu dia kena duduk dapur, nyapu, basuh, tengok perangai ayah dan ibu. Sifat-sifat tu tadi mula timbul sampai dia mula sampai head boleh lah 9 tahun, maka Nabi SAW tidur dengan dia. Jadi begitulah sini 15 tahun, orang dulu 15 tahun dah gagak. Tubuh besar, orang belah lekno pula makan roti, makan daging. Badan dia mudah besar, tengok puak barang puak negeri luar lah. Puak Jawi kita ni je, kalau Indonesia makan tempe, makan pucuk ubi. Malah kalau kita ni makan apa? Sekabu, budu. Pas tak besar. Kalau makan daging, makan roti, makan gandum, tubuh badan kita kau besar. Bapak dia makan susu. Susu apa? Susu kambing. Susu kambing ni dia orang panggil kelebihan dia membesarkan tulang, memanjangkan tulang kita. Kalau kita nakkan anak kita jadi putih, makanlah susu kambing. Nakkan anak kita jadi tinggi, makan susu kambing. Beli susu kambing. Ini makan susu lembu. Mengembok semua. Kemudian katanya bila anak dia umur 15 tahun, maka dia telah disokong, dipuja, disanjung, diakid tinggi oleh pengikut-pengikut dia, yang mana dia telah menjalankan ataupun tengok tempat-tempat yang mana orang tak seikut pahaman ayah dia tadi, dan dia telah melanjutkan pahaman ayah dia tadi, maka dia istihar perang. Maka banyak kali perang lah dia ni dalam hidup dia. Daripada umur dia 15 tahun, maka dia telah perang ke sana, perang ke sini. Maka tempat yang dia jajah ni tadi, dia menguasai. Bila dia menguasai sampai kepada dia mentakluk Tibris, maka tempat yang dikatakan Tibris,
laut ataupun sungai Tigris ni tadi salah satu daripada ketandaan hari kiamat yang mana air dia akan berkurangi, surut. Ada satu lagi sungai yang mana situ juga tanda bila air dah kering. Sampai sekarang ni orang tengok kata sungai Furat dia telah kering jugalah ni. Tigris pun di hari ni kering dah. Mana kata kiamat nak mari dah lah. Tapi di sini Ismail telah mari takluk Tigris. Kemudian tu setiap tempat-tempat yang mana ahli sunnah wal jamaah ada mengajar, dia tukar. Untuk mengajar ahli sunnah, tukar kepada mengajar syiah dia, fahaman dia yang dibawa sebagai fahaman Isna Asyara. Tapi sebenarnya dakli, dia bawa fahaman agama ataupun ajaran dia sendiri, menyanjung kepada pemimpin berdakwah. Kemudiannya apabila dia telah menguasai sampai tempat, dia mewajibkan rakyat-rakyat berpahaman sebagai pahaman Syiah. Siapa yang taksir maka kena bunuh, kena gop. Tak kira mu ahli sunnah wal jamaah, radak orang alim, radak ataupun kedudukan orang yang ternama dalam masyarakat sekalipun, maka mu kena pegang dengan pahaman ni. Kalau tak, bunuh, gop. Dan dia mewajibkan khutbah Jumaat, maka kena laknat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Uthman, Umar radhiyallahu anhu. Kena laknat dalam khutbah dia. Dan syahadah dia, dia kena ada belakang Ali Waliullah. Baik dia pun begitu juga. Quran dia, maka dia tokoh tambah lagi. Ada pun yang dikatakan sebagai Syiah Zaidiyah, dia tak ada tokoh tambah. Quran tunduk, syahadah tunduk, tak ada tambah ni. Dia punya pahaman dia yang kita kata saat ni dia serupa dengan kita. Maka dia katakan dalam pahaman daripada Syah Ismail ni tadi, dia bertukar daripada ahli sunnah wal jamaah kepada syiah ni tadi. Kerana apanya? Dia nampak condong kepada kenaikan darjat dia, disanjung lagi. Apabila dia masuk kepada Tigris, maka dia telah tukar nama dia daripada Syekh Ismail. Kerana orang panggil orang radak tu, radak tinggi ni, dia Syekh Melaka. Kemudiannya dia masuk kepada Tigris, dia takluk Tigris, maka dia telah perintah, dia telah tukar nama kepada Syah Ismail. Kemudiannya dia daripada Syah Ismail ni tadi 1514, maka dia telah berlaku peperangan Syah Ismail ni tadi dengan Salim di mana? Di Chowdhury Anatolia. Di mana dalam peperangan ini, ketika tu 1500 belakang dah. Pasal dia yang mula-mula tadi pahaman sikit je, 1500 tahun mula masuk Islam dalam Iran. Kemudiannya dia bertapaklah sedikit lah orang Syiah situ. Tapi lama kelamaan berkembang besar. Kemudiannya bila berkembang besar dalam banyak pahaman, 4 pahaman ni tadi, maka termasuklah kepada Syekh ataupun Syah Ismail punya pahaman ni tadi, maka dia telah menguasai Iran ni tadi, dan dia memaksa kepada semua rakyat kena pergi dengan hayyu. Walaupun yang tadi yang 3 lagi, iaitu Rafidah, Ismailiyah, Isna Asyara dan Zaidiyah dia ada. Tapi dia ni bawa yang terlebih berdakwah, orang panggil hulu berdakwah. Maka dia kena arahkan sebuah satu Iran ni kena pergi dengan ajaran yang dia bawa mari. Bila kata gitu, tak ada orang yang tak turut, melainkan semua orang turut. Dalam 1514, maka orang-orang Ottoman daripada Turki nampak kata pahaman ni tadi telah berkembang, maka marilah dia punya bala tentera untuk lawan dengan Syah Ismail ni tadi. Bila pergi dua apa ini Khalifah Osmaniyah ni, kita tahu dah daripada Osmaniyah, Abbasiyah, sampai kepada belakang Abbasiyah, sampai kepada Turki akhir sekali. Maka di sini mana kata apa situ, iaitu
satu kerajaan yang memerintah dunia, kerajaan Islam yang sebenar. Tapi bila kata Ismail ni tadi, Syah Ismail, dia tak say kena perintah. Dia nak bawa sendiri, dia nak merintah sendiri. Maka dia pengaruhlah orang ramai supaya turut dia dan sanggup berkorban untuk dia, ratus-ratus ribu orang lawan dengan kerajaan Ottoman ni tadi. Maka dalam peperangan dalam tahun 1514, maka dia berperang. Perang ni tadi, orang-orang yang dikatakan pengikut kepada Syah Ismail ni tadi, dia ada apa? Ada pedang, ada kuda. Ada benda lain? Tak ada. Maka Osman ni tadi, dia di kerajaan yang besar, maka telah berkapuh dah di situ sikit sebanyak dengan Inggeris. Maka mereka telah dibekalkan dengan senapai. Bila senapai dengan pedang, mana nak menang? Menanglah pedang, menanglah senapang. Senapang pedang panjang. Maka bila bergomor dua ni tadi, maka Allah pengikut-pengikut Syekh Haidar yang diketuai oleh anak dia tadi, iaitu Syah Ismail. Walaupun orang duk sanjung, orang duk akik dia sampai tiap-tiap peperangan sebelum daripada ni menang belaka, tak biasa Allah. Tapi dia akhirnya, dia kata, pengikut dia kata, duk gamak kata dewa sungguh, putusan Tuhan sungguh, lah Allah juga. Lepas tu luka pula dah. Piah-piah kena bedil dengan senapang tadi daripada kerajaan Ottoman. Maka sakit. Maka pengikut-pengikut dia berpaling. Yang berpaling tu lah tinggal sekarang ni. Baki-baki, saki-baki dia masih lagi nak luruhkan, memperbetulkan jalan yang dia ikut tak sebenar tadi, tapi nak turut lagi. Situ. Kemudiannya kata sampai kepada tahun 1524, Ismail ni mati heboh, iaitu kerana dia tahu dah kata dia Allah. Bila Allah nak lawan, orang tak ada dah jadi pengikut dia. Maka dia pun duduk dalam istana dia, duduk minum arak, duduk khayal dan sebagainya. Akhir dia mati dalam keadaan begitu. Kemudian dia kata selepas pada tu ajaran ni tadi hilang tak? Ajaran ni tak hilang. Ajaran ni tadi telah diteruskan oleh Yasir Al-Habib. Bukan Habib Pak Arab Yaman yang dikatakan keturunan Rasulullah ni tadi. Tapi Yasir Al-Habib ni tadi, dia ni orang Kuwait. Tapi dia dapat fahaman ni tadi, sebab fahaman ni telah berkembang, maka dia telah faham, ambil fahaman ni tadi sampai di Kuwait. Kemudiannya dia telah hijrah kepada London, English. London tempat Beckham tu lah, pemain bola Beckham tu. Jadi bila kata dekat situ, dia telah buat channel Torota. Channel Torota, dia syarah nama channel dia. Daripada channel dia yang tadi, dia buat terjemah daripada apa yang dia kecek dari segi bahasa Inggeris, pecah kepada bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Siye, bahasa apa saja dalam dunia ni tadi. Dia telah sebarkan bagi sampai kepada pengikut-pengikut dia di mana saja di atas dunia ni dapat dengar pahaman-pahaman yang disebarkan. Akhirnya dia ni tadi telah masyhur, dikenal ramai dan diturut oleh ramai seluruh dunia di hari ini. Yang ada di Iran tadi, Zaidiyah ni tadi, dia berkembang tak? Dia duduk situ. Sebab itulah orang panggil Syekh Ali Khomeini, dia telah istiar kata jangan kutuk sahabat, laknat sahabat, jangan mengkafirkan sahabat. Siapa dia ni? Mana kata fahaman dia, fahaman Zaidiyah lah serupa kita. Ada tak yang lain? Rafidah, Ismailiyah, Isna Asyarah ada juga duduk situ. Tapi yang merebak sampai kepada kita di hari ini, iaitu orang panggil apa ni? Iaitu fahaman daripada Yasir Al-Habib ni lah. Orang panggil Syiah London. Syiah ni lah yang hantar surat, ajak orang kepada agama pahaman Syiah ni tadi, dan tiap-tiap tempat dia bagi bantuan. Nak buat sejid boleh, kami nak turunkan sejid. Sebab apa? Belakang daripada dia ni iaitu bantuan daripada Yahudi, bantuan daripada Kristian, bantuan daripada orang-orang
yang dikata seru kepada Islam ni lah, cari jalan untuk menghancurkan Islam, molek dengan Yasir Al-Habib ni, condong kepada pahaman ni, dia sokong. Nak tahu tak? Com. Channel tak apa kami buat. Kami modal. Nampak ke mana? Nampak ada kemajuan. Ramai nak pengikut, nak datang, nak turut. Kami turunkan modal. Bisnis wah. Orang panggil ngaji tak kena bayar. Lepas tu akid pergi sampai kepada mana? Sampai kepada English, sampai kepada London, sampai kepada Eropah, tempat-tempat nak ngaji kita jamin. Lepas tu bila masuk dalam bincang lain, dia pergi lalu. Pahaman ni tadi, orang budak-budak ni tadi pahaman lalu. Di mana-mana saja bincang lain sampai kepada Azhar sendiri pun, kalaulah ada pahaman Salafi, buat Salafi dia punya orang rompi dia. Kakak-kakak, rong kakak dah. Mana kata orang lama dalam bincang lain, maka dia akan pergi. Budak baru siapa, nanti dia senambin dah. Budak Thailand nak mari, maka dia tunggu di senambin. Buat mana lagi? Buat pondok pun tunggu juga. Buat Syiah pun tunggu juga. Orang dakwah pun tunggu juga. Berebut nak ambil budak ni supaya jadi budak kita. Tak percaya tanyalah buat bincang lain. Betul lah kau. Jadi bila kata dapat ramah, maka dapat banyak bantuan, banyak pertolongan daripada dia punya kelung ni tadi. Bila kelung tolong, sudah ada. Gitu. Kemudiannya bila kata Yasir Al-Habib ni menyebar seluruh dunia sampai di hari ini, maka kita berpahaman, nampak kata Syiah ni tak betul. Syiah ni semuanya salah. Tak gitu. Dia dalam gulungan ni tadi ada terselit. Kalau dikatakan banyak dalam banyak-banyak batu mata, dalam tu ada belia seperti. Dalam tu ada belia seperti. Kita nak kata batu mata tak molek belaka tak leh, kita kena cari, kena heceh tengok. Rupanya ada. Bukannya semua. Supaya kita ni lah dalam pahaman kita ramai-ramai ni, ada orang yang terbaik daripada orang yang baik. Banyak orang baik, ada orang yang terbaik. Walaupun banyak orang tak baik, tapi dalam banyak tak baik itu ada orang yang baik. Maka janganlah kita pukul rata ataupun kita ambil ke semua sekali. Nampak kata pahaman ni baik ni, maka kita hukum lalu dah. Walhal mereka ni tadi syahadah supaya kita, dan mereka juga semaya menghadap kepada kiblat. Walaupun nampak rupanya berbeza, tapi bila akidah serupa, maka serupa. Yang tak serupanya bila mentasbihkan, menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu, maka dijadilah mujassimah. Jadilah gulungan-gulungan yang menjadikan Allah SWT seolah-olah seperti tokoh. Jadi di hari ini kita dengan sejarah ni tadi, kita telah dapat memahami bahawa kata agama yang kita pegang di hari ini, kita kena sendiri, kena cari, kena mendalami untuk kita duduk kepada jalan yang sebenar. 73 gulungan, satu gulungan saja yang akan masuk syurga. Maka dalam 73 ni tadi, satu gulungan masuk syurga, maka kita kena carilah jalan. Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah jalan untuk sampai kepada jalan yang sebenar ni tadi. Sampai bila? Sampai kita mati. Kan takut kita tak duduk di jalan yang sebenar ni tadi, maka kita akan menuju kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sikit sebanyak dalam kita pengajian kita, kalaulah kita nak ngaji tentang Rafidah tu gapo, Ismailiyah tu gapo, Isna Asyarah tu gapo, panjang cerita. Tapi kita madalah dengan sini saja. Minggu depan kita akan masuk cerita sikit kenapa Nabi SAW telah sabda di Asfahan sana akan datang ataupun muncul Yahudi daripada pengikut Dajjal yang akan sokong Dajjal 70,000 orang. Walhal Asfahan ni duduk di Iran, bukan di Israel. Tapi kenapa dapat sokongan sampai akhir zaman nanti masih lagi ada Iran ada Yahudi di Iran. Walhal Iran duk perang dengan Israel, duk hancurkan Israel ni hari ni. Tapi kenapa dia boleh ada piara dengan orang panggil Yahudi di Asfahan tadi? Kerana dia boleh kekal duduk di situ.
tak ada mereka bunuh, tak ada mereka asingkan, tak ada pecah daripada Iran dan sebagainya. Kenapa? Sebab apa? Dan kenapalah mereka akan muncul jadi pengikut Dajjal? Kita akan hubung minggu depan, insya-Allah.